Kenapa boleh jadi macam ni? Melissa nak minta tolong. Janganlah lupa bayar minimum payment kad kredit anda. Setiap bulan bila anda tengok statement kad kredit, ada tulis minimum payment. Kalau minimum payment tulis 200, tolong bayar sekurang-kurangnya 200. Janganlah bayar 100 atau kurang dari minimum payment. Sebelum tu jangan lupa save dan like dulu video ni. Melissa nak kongsikan satu manfaat. Kalau anda bayar minimum payment setiap bulan, laporan Secrets akan tunjuk 0,000. Maksudnya bayaran cantik, tiada tunggakan. Tapi kalau anda miss sebulan je, terus keluar 1,000. Maksudnya anda tak bayar sebulan. Kalau 2 bulan jadi 21,000. 3 bulan terus naik 321,000. Dan bukan itu saja, bila anda tak bayar, anda akan kena denda lewat 1% dari baki tunggakan. Dan jangan lupa, faedah kad kredit boleh cecah 15% hingga 18% dari baki tunggakan. Maknanya, makin lama tangguh, makin banyak kena bayar balik. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu kemaskan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Kesimpulannya mudah saja. Tolonglah bayar minimum payment kad kredit anda setiap bulan. Tak bayar penuh tak apa, janji bayar minimum payment. Bayar minimum pun cukup untuk elak Secrets jadi tak cantik dan elak charge bunga yang tinggi. Dalam masa yang sama, boleh cuba refinance untuk tutup kad kredit yang tinggi tu. Anda bayangkan kadar faedah kad kredit 15 hingga 18%. Loan rumah hanyalah sekitar 3.55% hingga 4.2%. Kalau Secrets cantik, senang nak lulus pinjaman. Dan plus point, anda boleh dapat kadar faedah yang rendah dan juga nampak trustworthy di mata bank. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna. Dan kalau anda ada soalan, boleh komen di bawah.